5 tips untuk kumpul RM12,000 dalam jangka masa 2 tahun. Bagi tuan puan yang bergaji sekitar RM3,000 sebulan dan nak ada simpanan sekitar RM12,000 sebagai dana kecemasan dalam bentuk emas, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang. Yang pertama, pasang niat siap-siap untuk simpan 1 gram 1 bulan sebagai forgotten saving ataupun simpanan yang dilupakan. Yang kedua, dapat gaji terus beli 1 gram, jangan tangguh-tangguh lagi. Terus asingkan simpanan emas dengan menjadikan emas ini sebagai keutamaan. Yang ketiga, jangan tunggu ada duit lebih baru nak beli emas. Kebanyakan orang mereka akan tunggu ada duit lebih. Tapi biasanya duit ni jarang sangat ada lebih, betul tak? Maka kita sendiri kena paksa tahu. Yang keempat, simpan dalam bentuk ekor emas gap. Ekor emas gap ni tuan puan, dia akan membantu tuan puan untuk menyimpan tanpa memikirkan soal keselamatan. Dah cukup 5 gram, keluarkan 5 gram. Dah cukup 10 gram, keluarkan 10 gram. Dah cukup 50 gram, keluarkan 50 gram. Ada 100 gram, boleh keluarkan 100 gram emas pertama dalam bentuk emas fizikal. Di mana tuan puan keluarkan dalam bentuk emas fizikal, ianya akan memotivasikan tuan puan untuk terus tambah gram emas yang seterusnya. Jadi bagi tuan puan yang nak mulakan simpanan emas pada hari ini, nak adakan dana kecemasan dalam bentuk emas, maka tuan puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Call.